Nama saya Cikgu Nurul Azizi bin Zakaria, selaku Kepala Kanan Pentadbiran SK Kedapiah. Jadi sebenarnya tak ada tadi. Jadi itulah sebab sedikit pada saya. Dan saya berada di sekolah SK Kedapiah ni lebih ada 5 bulan. Ya, masih baru lagi di sini. Okey. Jadi sebagai Pengelola Pentadbiran, saya tugas utama adalah menyediakan jadual waktu kepada guru-guru dan juga kepada murid-murid. Jadual waktu, jadi kita kena rancang jadual sebaik mungkin untuk mereka. Daripada itu juga Pengelola Pentadbiran ini perlu memastikan PDPC berjalan dengan lancar dan mengikut takvim yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Selain daripada itu, Pengelola Pentadbiran juga perlu menyemak rancangan pengajaran harian APS guru tu yang pada macam sekarang ni kita menyemak pada hari Khamis. Pada hari Khamis, jadi guru-guru akan hantar. Kita penghantaran RPS melalui dua cara, iaitu pertama guru-guru perlu hantar melalui online dan juga breakout satu pada hari Khamis hari. Jadi kita untuk mengurangkan penggunaan kertas. Untuk semua. Tapi hari Khamis tu untuk hari Khamis saja. Ini soalan seterusnya. Seperti kita tahu, sekarang ni semua sekolah telah terlibat dalam program TS25, iaitu transformasi sekolah 2025. Jadi adakah pelibatan dalam program TS25 ni mempengaruhi cara pentadbiran kurikulum dan penilaian sekolah? Ya, betul. Ya, betul, sebab TS25 ni sebenarnya dia agak memberikan kesan, banyak mendatangkan kebaikan kepada pentadbiran ataupun pengurusan sekolah, terutama dalam PDP. Sebab kita tengok dengan adanya TS25 ni, perjalanan ataupun proses PDP kita tu semakin lancar dan juga semakin memberikan banyak input kepada pelajar juga. Maknanya bukan sekadar ada ala kadar atau biasa-biasa saja, dia juga memberikan banyak kebaikan kepada semua. Ini untuk dalam TS25 ni, dia juga kita ada untuk pengurusan fail kan. Pengurusan fail, lepas tu tempat eviden dia tu, berbagai benda lah yang kita perlu sediakan, dan kadang-kadang benda tu lah sebagai bukti untuk kita dalam kita menjayakan program TS25 ni. Jadi alhamdulillah tahun ni habis lah. TS25 maknanya semua kohort habis lah untuk tahun ni. Maknanya di Malaysia ni TS25 ni kira dah capai lah. Semua sekolah dah, semua sekolah di Malaysia ni TS25. Selain daripada tu, dengan ada TS25 kan, dia juga pelibatan murid dan juga ibu bapa PIBG lah, PIBKS tu bersama. PIBG Persatuan Ibu Bapa dan Guru. PIBKS tu community belakang tu.
PIBKS, Persatuan Ibu Bapa Komuniti. Macam itulah saya. Dia ada lain. Pesahadi ibu apa lah. Ya, kalau sebelum ni kita hanya melibatkan ibu bapa dengan guru. Tapi sekarang ni bersama dengan komuniti. Macam pihak sekolah sekarang ni banyak ada kolaborasi bersama dengan contohlah kita tengok dengan syarikat-syarikat yang kata untuk bersama-sama dengan pihak sekolah. Itu terbaru kita bersama dengan Yapim. Yang mana dia orang ada memberikan kata sumbangan untuk pelajar-pelajar miskin. Lepas tu kita juga ada bersama dengan NGO yang mana dia orang datang untuk membantu pelajar-pelajar kita untuk proses motivasi ke. Okey. Soalan seterusnya, boleh tuan beritahu apakah program yang telah dijalankan di peringkat sekolah ini bagi meningkatkan tahap kurikulum murid? Okey, yang terbaru yang kita buat adalah program BEST. Boleh eja, sebut, tulis. BEST. Boleh sebut, boleh eja, sebut, tulis. BEST. Di mana kita mensasarkan pelajar-pelajar yang mengalami yang masih lemah dalam pembelajaran ataupun dalam membaca. Bukan macam biasa 3M tu kan, menulis, mengira, membaca. Sekarang ni kita lebih kepada yang lebih membaca. Sebab ramai pelajar yang masih belum pandai membaca dan ada juga pelajar yang tidak mengenal huruf. Dia ini adalah kesan daripada selepas COVID. Maknanya pelajar tidak diberikan pendedahan PDP secara bersemuka. Maknanya pelajar utamanya pelajar sekarang ni pelajar tahun 3 sekarang lah. Tahun 3 atau tahun 4 ni agak terkesan lah. Sebab dia orang tak ada dapera lagi. Terus darjah 1 tak ada, darjah 2 tak ada, tu naik darjah 3 dah. Yang tahun lepas lah, maknanya pelajar-pelajar tahun 1, tahun jadi ke ni. Tapi banyak lah, maknanya pelajar lain pun terkesan juga. Bukan sekadar pelajar tu aja. Sebab bila pelajar ni kita ajar hari ni ke esok belum tentu lagi kan. Ni kan berapa tahun dia kan, 2 tahun, hampir 2 tahun kan. Dalam COVID itu banyak yang ketinggalan semua. Jadi cikgu-cikgu kena berusaha lebih. Pertama bahagian kurikulum lah, kena berusaha lebih. Tapi alhamdulillah dengan sokongan guru-guru, dengan semangat guru-guru yang nak inginkan pelajar itu berjaya. Jadi kata tak nak budak tu ketinggalan. Jadi dia orang sanggup melaksanakan kata bukan yang wajib dia orang, tapi dia orang sanggup termasuk pentadbir tu sanggup membantu kata bagi tujuan usul program ni. Jadi pelajar-pelajar berkenan kita bagi penekanan, mengeja betul. Yang mana tak mengenal huruf kita bagi penekanan. Mana pada waktu pagi kita awal-awal pagi lagi, mana dia orang tak akan ikut sesi pembelajaran PDP macam biasa. Dia orang hanya ikut selepas sejam berlangsung, baru dia orang akan masuk kelas yang biasa. Pada pagi, awal pagi dia orang akan masuk ke kelas BEST. Kita panggil kelas BEST tadi, untuk bagi tumpuan lah. Jadi insyaAllah dengan adanya program macam itu, kurang-kurangnya kita mampu untuk kata menarik, mengurangkan pelajar-pelajar yang mengalami masalah pembelajaran atau masalah membaca atau menulis. InsyaAllah. Namanya pun menarik. Best. Sebab tu lah nama tu best. Baik, soalan yang sekali, boleh tuan beritahu juga bagaimana tuan memantau pelaksanaan PDP di sekolah ini, iaitu pentadbiran
kita memantau untuk PBD ni melalui pemantauan dari RPS lah. Dan selain daripada itu kita tengok RPS itu sendiri yang hantar kepada kita melalui online tu dan juga secara hard copy tu. Dan kita juga hadir ke kelas-kelas lah, mana kita membuat orang kata pemantauan di kelas, mana kata memantau guru, mana kita tidak biarkanlah. Betul cikgu dah berpengalaman, tapi sekurang-kurangnya kita pihak pentadbir kita kena kata memantau juga guru-guru yang berkenaan, yang mungkin kadang-kadang tu ada yang kata agak-agak lari daripada yang sepatutnya. Tapi alhamdulillah setakat ni di sekolah ni alhamdulillah cikgu memang cemerlang, tidak ada apa yang kita nak membetulkan dan semua berjalan lancar. Alhamdulillah lah semua berjalan lancar. Okey, sama-sama. Kita jumpa lagi. Saya